Proses membakar lemang sudah bermula. Ali Syukri kata nak jual RM10. Datin Syahidah kata mana ada orang jual murah macam tu. Kena jual RM25 sebatang. Lama juga proses bakar lemang ni. Lagi 2 jam baru siap. Proses membakar lemang sudah bermula. Lemang. Ha? Lemang nak jual lemang. Tolonglah jual lemang pula guys. Nanti orang betul-betul datang sini pula beli lemang. Macam mana ni? Betul ke nak jual? Betul. RM10. Mana orang jual RM10? Berapa lemang? Mahal lah kan lemang? RM25. Lemang kampung ya. Sampai sekarang belum siap lagi. Dijangka bila siap tu nak ada? Berapa lama lagi siap? 1-2 jam lagi. 1-2 jam lagi akan siap ya. Oh. Ambil wah raganya Wan. Raganya. Dia ambil kayu tu Ahmad. Ni. Ini lemang-lemang kita guys. Buat apa Bik? Bibik potong lemang ke? Ya. Nak menengok hasil ke? Oh ya Bibik. Hasil bakaran Bibik semalam. Lemang ni Datin sendiri kan Datuk. Gimana ni? Pak makan pandai. Buka tak pandai. Buka dulu. Sambil-sambil tu tanya Mama. Mama punya dapur kat mana sebenarnya? Okey, sebenarnya korang. Ni dapur basahan. Kenapa suka masak kat sini? Sebab senang. Sini dapur. Sini dengan mangkuk. Angin masuk. Nak belala dia senang. Semua kalau kelecah tu, kelecah sini je. Okey. Lepas tu, kalau dapur kedua kat sini. Ni dapur kedua. Dapur sini dekat meja makan. Ada sinki juga. Dapur kedua. Kalau dapur... Satu lagi dapur yang sini. Tapi tak nak pakai pun. Kau tak nak pakai. Tak reti nak pakai. Renyah lah. Aku tak reti nak pakai elektrik ni. Nampak tak? Tak reti. Canggih sangat. Tak reti nak pakai. Oh, ini dah masak ya. Hasil dia. Oh, takut aku jangan Bibik potong. Seram. Hati-hati Bik. Geram. Sorry. Oh, okeylah. Lemang hasil pembuatan sendiri ya. Alhamdulillah.